Geng outdoor kalau tak kenal benda ni memang teruk. So ni guys, nama dia adalah hammock. Korang kalau beli, kalau boleh cuba pastikan supaya kau beli set yang macam ni agar hidup korang senang. So basically kau akan dapat yang pertama, bungkusan ni bila kita buka, inilah nama dia hammock, dan di hujungnya biasanya akan bagi siap-siap 2 carabiner. Yang ini versi bajet ni versi bajet Dan kalau boleh cari yang siap dapat sekali dengan hammock strap ni supaya mudah untuk proses mengikatnya kepada pokok. Di mana hammock strap ni panjang dia 2.5 meter. Cara dia as simple as dia ada banyak lubang. Pada satu hujung cuma ada satu lubang, tapi di hujung lagi satu ada beberapa lubang. Macam yang ni dia ada 5 lubang. Kita gunakan yang banyak lubang ni, masukkan kepada satu lubang. Kita lilit dekat pokok, lilit dekat pokok. Masukkan yang banyak lubang kepada satu lubang dan dia akan menjerut. Dia akan menjerut pokok. Kemudian yang 5 lubang hujung ni lah kau gunakan untuk sangkutkan carabiner dia. Simple dia macam tu je geng. So nanti kalau korang berminat, kalau banyak respon pasal video ni, aku akan buat versi outdoor pula. Macam on tak on.